Puan Nora sedang bercakap dengan Puan Peck dan Puan Devi. Mereka jiran Puan Nora. Saya akan mengajar kalian cara membuat sarung ketupat menggunakan reben berwarna-warni ini. Para wanita itu duduk di ruang tamu. Kita akan menganyam sarung ketupat menggunakan reben berwarna kuning dan hijau. Kita akan menganyam sarung ketupat dalam pelbagai saiz. Kaum lelaki sedang menghias dewan komuniti. Kami menghias dewan komuniti dengan sarung ketupat yang berwarna-warni. Penduduk di kawasan perumahan ini mengambil bahagian dalam satu pertandingan. Kami mahu memenangi hadiah dalam pertandingan dewan yang dihias paling cantik. Mari saya tunjukkan cara menganyam sarung ketupat. Terdapat 3 gelungan menegak dan 3 gelungan melintang. Gelungan-gelungan ini bersilang di bawah dan di atas antara satu sama lain. Puan Peck dan Puan Devi memerhatikan dengan teliti semasa Puan Nora menganyam sarung ketupat. Kalian mesti memegang gelungan menegak dengan kemas. Jika tidak, anyaman akan menjadi longgar. Anissa, Cui, Ciming dan Ravi sedang mengukur dan memotong reben. Saya sedang mengukur reben ini dengan pembaris. Saya akan mengukur reben mengikut panjang yang berbeza. Saya memotong reben ini dengan sebilah gunting. Saya membantu memotong reben. Burhan berasa sedih. Saya sangat bosan. Saya tiada apa-apa untuk dilakukan. Burhan, kamu tidak tahu cara mengukur dengan betul. Kamu tidak boleh menggunakan gunting itu. Kamu mungkin tercedera. Pergilah bermain dengan mainan kamu. Burhan pergi ke satu sudut ruang tamu. Dia mahu duduk di situ. Saya akan mendengar apa-apa yang mereka sedang bualkan. Puan Peck memberitahu Puan Devi dan Puan Nora tentang sambutan Tahun Baru Cina. Semasa Tahun Baru Cina, kami akan menghias dewan komuniti dengan tanglung merah. Kaum lelaki akan memasang mentol merah untuk menceriakan suasana. Devi, adakah penganut Hindu menyalakan pelita untuk menyambut Deepavali? Ya, kami menyalakan pelita. Kami juga membuat kolam di pintu masuk rumah untuk menyambut Deepavali. Bagaimanakah cara untuk membuat kolam? Mula-mula, kami melukis corak. Kemudian, kami menggunakan tepung beras, sagu atau kelapa kering berwarna untuk menghias corak tersebut. Pada tahun lepas, Ravi dan kawan-kawannya melukis corak bunga teratai. Kemudian, mereka menghiasnya. Burhan mendapat satu idea. Dia mengeluarkan semua mainannya dari kotak. Perang, perang, perang. Saya memilih blok binaan yang berwarna-warni. Wah, saya jumpa sebatang krayon.
Burhan melukis corak dengan krayon itu. Saya akan menutup corak ini dengan blok benaan berwarna-warni. Makcik Devi, mari lihat corak saya. Puan Nora, Puan Peg dan Puan Devi melihat ke arah Burhan dengan rasa terkejut. Ada apa, Burhan? Mari kita ke sana. Puan Nora, Puan Peg dan Puan Devi terpegun melihat corak itu. Mereka bertepuk tangan dengan penuh kagum. Wah, saya sangat kagum. Corak ini sangat cantik. Kanak-kanak lain berlari ke ruang tamu. Apakah yang sedang berlaku? Mari kita lihat. Burhan bangga dengan dirinya sendiri. Apakah itu, Burhan? Itu corak kolom saya. Makcik Devi kata saya boleh menolongnya membuat corak untuk Deepavali. Sekarang, para wanita itu telah siap membuat sarung ketupat. Mereka akan menggunakannya untuk menghias Dewan Komuniti. Saya menolong memasukkan sarung ketupat ke dalam kotak besar ini. Saya boleh menjadi seorang yang berguna sekarang.